Awak ingat apa ni kat Vietnam ke? Betul tuan, saya tak tipu. Kalau saya tak buat, saya kena seksa tuan. Banyak lagi kerja awak boleh buat. Grab food, Betul. food panda. Betul. Tu awak kerja apa ni? Kerja awak ni je. Saya terpaksa tuan demi menyara kehidupan saya. Baik. Apa yang menjaga kehidupan awak ni? Untuk sara kehidupan saya, pakaian saya, makan saya. Ya, betul lah awak tu. Betul lah tu. Kamu angkat tuan. Saya akan buat pengusaha badan Tuan. Subhanallah. Dadah. Masya Allah. Ruqyah. Ho. Lagi satu Empang ke tuan, depan. Saya nak baiki kereta saya tuan. Kereta tu awak punya masalah. Bukan masalah saya. Betul tuan. Ya, Tapi betul. Tapi apa? Itu saya tak nak tahu. Masya Allah duit dia banyaknya. Ui. Miskin aku. Jangan kita boleh sembang. Kan? Tuan, Ya? Sekejap, untuk kita tengok. makluman, Ya? untuk makluman nanti hantar 10 CS dan sambal 1,500. Baik. Masya Allah, ni pisau ni. Ni pisau ni nak buat apa ni? Aku nak buat apa dengan pisau ni? saya pagi-pagi buat jual nasi lemak tuan, potong telur. Okey, boleh terima. Enter. Golden necklace. Antique. Tuan tak Botol. boleh budi bicara ke tuan? Apa yang nak beri bicara ni? Dengan dadah lagi Ya. awak jadi penagih ni. Awak penagih tahu. Penagih. Tuan. Tuan itu mahal tuan. Tuan. Budi bicara lah tuan. Yang batang tu mahal tuan. Yang lain nak ambil-ambil lah. Apa yang mahal ni? Kosmik ni mahal ke? Batang. Apa yang batang? Kosmik lah. Kosmik ni mahal ke? Mahal tuan. Kalau Haji Market satu batang nak RM1,000 tuan. Ya. Ya tuan. Tapi awak boleh buat. Awak kan penagih. Saya tak pandai tuan. Tolong tuan. Kesianlah saya tuan. Apa yang awak tak pandai? Apa yang awak pandai? Awak cerita kat saya. Cintai tuan. No. Saya walaupun saya single. No. Saya sanggup. Kalau macam tu saya jadi isteri tuan je lah. Uish. Sebab Awak ni saya betul. tak ada tuan. Saya tak ada kerja tuan. Awak nak kerja apa kalau jadi isteri saya? Saya jadi isteri tuan. Kurang-kurang saya jadi suri rumah. Saya boleh jaga makan minum tuan. Pakaian tuan. Saya tengok tuan pun serabut je. Dengan wire dekat belakang. Ya ke? Rambut tobek sana, tobek sini. Oh, awak shaming saya lah. Kan tuan. Biarlah saya jadi isteri tuan. Saya merayu tuan. Oh, jangan macam tu. Tak ada. Awak selagi awak tak apa ni? Tak berubah. Awak nangis ke? Awak nangis sekarang. Sekarang nangis. Menangis. Yes. Awak minta maaf sekarang. Sekarang ni awak minta maaf. Saya minta maaf sayang. Sayang tu tak nak dengar lagi. Awak minta maaf. Saya minta maaf tuan. Lembut lagi. Saya minta maaf. Saya minta maaf tuan. Okey. Sipi apa yang lama sangat ni Sipi? Sekejap. Lagi lembut lagi. Saya minta maaf tuan. Lagi lembut. Mana pula ni? Saya minta maaf Dengan tuan. penuh perasaan dan macam tu lah orang kata. Pulang ke ni ke? ITK? Dah settle? Saya minta maaf. Di sini nama badan G19052. Okey, yang ni baru okey. Lapo tamat tugas. Ini baru okey, saya boleh terima. Sekarang ni macam mana nak buka gari dia? Tu dia sebenarnya. Macam mana buka gari dia? Dah lama betul Datuk tak hantar dia. Sabar je. Saya sabar. Kesian Datuk dia. Okey. Inspektor Flat, lampu tamat tugas diterima, Inspektor. Terima kasih untuk tugasan pada malam ini. Okey. Selamat berehat. Tindakan penjara selama awak nak berapa hari? Janganlah lama-lama tuan.
Itu berapa hari? Sekejap je. Mana boleh buat berapa hari, berapa bulan kan? Ya, betul. Okey. Okey, saya bagi kurang daripada 2 orang, okey? Okey. Okey. Bismillah. Bismillah tu penuh dengan perhayatan tau. Tuan, saya ada sakit. Kalau sakit barang lidah tu ke? tak ada, barang tu tak ada, saya sakit tuan. Boleh tak? Saya perlukan barang tu sekarang. Betul. Macam tu lah hidup saya. Kalau sakit tak pernah bawa. Okey. Aduh, hai. Tu nak buat apa? Nak isap sekarang ke apa? Okey tuan. Okey, itu je. Kalau Ada ada apa-apa lagi nak cakap? bagi lagi tuan. Awak cari lah saya. Kan? Betul tak? Okey tuan, baik tuan. Nanti sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tu di sini. Sakitnya tu di sini. Pedih mat. Semua ni OTZ. Jom.